Okay, aku jujur dengan korang as a content creator, aku ni memang suka duduk rumah je. Memang kita buat kerja 100% buat kat rumah. Tapi lama-lama tu, rasa tepu juga. Betul tak? So bila aku keluar, aku mesti akan bawa kamera ataupun mana-mana benda untuk ambil gambar. Dan laptop ni pun aku bawa sekali, iaitu Asus VivoBook 14. Laptop ni harga dia RM2,999 je. Plus ini adalah laptop pertama yang datang dengan Copilot Plus PC bawah harga RM3,000 je. Dalam ni ada Snapdragon X dengan 45 top NPU. Senang cerita, semua atas dia memang laju gila kat sini. Untuk harga dia bagi aku performance wise is pretty good lah. Tambah lagi bawah RM3,000 ni kau tak dapat lah apa benda yang kau nak sangat kat sini kan. Tapi benda yang membuat aku paling impress kat sini adalah dia punya AI features dia. Contohnya aku nak buat video ataupun research tu memang makan masa. Aku just guna kat sini click to do, aku boleh summarize artikel panjang, cari point spesifik, ikut topik yang aku nak. Lepas tu aku boleh terus guna Copilot untuk rangka draft script. So masa yang dulu aku habis untuk research, sekarang aku boleh guna untuk shooting ataupun editing video lebih padu kat sini. Lagi satu fungsi adalah recall. Benda ni macam time machine untuk PC korang. Aku selalunya kadang-kadang adalah skrip dan nota. Kadang-kadang memang susah nak cari balik. Dengan recall, tekan je, terus je jumpa balik. Senang gila kat sini. Lepas tu untuk editing gambar lah kan. Kalau kita selalu guna Lightroom. Tapi dengan Co-Creator ni pun function enggak. Aku boleh remove objek dalam gambar dan draft idea untuk thumbnail dengan prompt je kat sini. Lukis sikit, tulis apa yang aku nak, terus keluar hasil dia. Kadang-kadang tu bukanlah hasil dia perfect. Tapi cukup lah untuk idea yang cepat ataupun orang kata draft thumbnail tu. Semua ni aku buat smooth je walaupun aku tengah multitasking dan juga browse and dengar lagu juga in the same time tu. Untuk bateri pula Asus claim sampai 29 jam. Aku test diri dari pagi sampailah malam memang tak sentuh charger pun. Still hidup. Kalau nak charge pun 30 minit je dah boleh sampai 50% kat sini. Dan berat laptop ni hanya 1.49 kg je. Nipis, port semua lengkap. So untuk aku yang penting laptop ni boleh ikut pace kerja aku dan buat semua benda jadi lebih cepat. So kalau korang yang tengah mencari laptop bawah RM3,000 yang ada fungsi AI ataupun untuk student yang dah buat kerja dan juga office kerja tu, Asus VivoBook 14 ni mungkin sesuai untuk korang. Go check it out.